Mari lihat dan dengar. Sulalatus Salatin Bertiga, Raja dan Bendahara Adik-beradik. Jom kita selami satu detik yang sangat penting dalam sejarah awal Singapura. Satu detik yang telah melahirkan sebuah dinasti. Ini bukan cerita biasa tau. Ini kisah benar tentang kuasa, strategi dan ikatan kekeluargaan yang kita gali daripada naskah-naskah Melayu lama. Pernah tak anda terfikir, macam mana sebenarnya sebuah dinasti itu bermula? Adakah ia sentiasa tentang perang dan penaklukan? Macam yang kita akan lihat sekejap lagi, kadang-kadang ia bermula dengan hanya satu langkah strategik yang sangat bijak yang berakar umbi dari pertalian darah. Okey, kisah kita bermula di tengah-tengah satu krisis. Bayangkan sebuah takhta yang tiba-tiba kosong. Kekosongan kuasa macam ni bukan saja bahaya untuk kestabilan, tapi ia boleh mengancam masa depan seluruh kerajaan tu sendiri. Ceritanya macam ni. Selepas kemangkatan pengasas Singapura, Seri Tribuana, baginda baru memerintah selama 2 tahun. Dan masalah paling besar sekali, baginda tak sempat pun menamakan siapa waris tahta. Cuba bayangkan keadaan masa tu. Sebuah kerajaan tanpa raja terdedah kepada macam-macam ancaman, sama ada dari dalam atau luar. Dan bila ada kekosongan macam ni, selalunya akan muncul seorang tokoh baru, seseorang yang nampak peluang di tengah-tengah ketidaktentuan dan cukup berani untuk ambil alih tampuk pemerintahan. Dan namanya ialah Seri Pikramawira. Dialah orangnya yang tampil ke hadapan untuk mengisi tahta yang kosong dan memikul tanggungjawab sebagai pemerintah Singapura yang baharu. Jadi macam mana Seri Pikramawira ni boleh sahkan tuntutan dia? Kuncinya ada pada gelaran ayahanda baginda, Raja Kecil Besar. Walaupun Seri Pikramawira ni bukan anak raja yang sebelumnya, gelaran ni dah cukup untuk buktikan yang dia berketurunan bangsawan. Pertalian darah diraja inilah yang bagi dia tiket atau hak yang sah untuk naik tahta. Sebaik saja berkuasa, Seri Pikramawira ni tak buang masa langsung. Dia terus buat satu langkah pertama yang terus terang paling kritikal untuk pastikan kedudukan dia betul-betul kukuh dan tak boleh dicabar. Dan sinilah dia punya master stroke. Teks klasik itu sebut dengan sangat jelas, adindanya Tun Perpatih Permuka Berjajar dijadikan bendahara yang pertama. Ini bukan sekadar lantikan biasa ya, ini adalah satu gerakan politik yang genius. Naskah lama inilah buktinya. Dengan melantik adik dia sendiri untuk pegang jawatan kedua paling penting dalam kerajaan, Seri Pikramawira sebenarnya dah kunci habis cengkaman keluarga dia ke atas seluruh pentadbiran negara. Jadi, kenapa lantikan ni bijak sangat? Fikirkannya macam inilah. Raja tu pemerintah berdaulat, simbol negara. Tapi, bendahara pula ialah ketua pentadbir. Dialah yang pegang kuasa eksekutif yang sebenar. Kuasa untuk uruskan semua hal ehwal kerajaan. Jadi, bila dua-dua jawatan ni dipegang oleh dua beradik, kuasa simbolik dan kuasa praktikal dah bersatu. Memang tak ada siapa boleh goyang. Okey, bila gandingan kuasa raja dan bendahara ni dah mantap, apa langkah seterusnya? Mestilah kena susun tim yang padu. Kena pastikan semua pembesar dan pegawai dalam istana setia pada kepimpinan yang baru ni. Struktur kuasa yang baru ni memang sangat tersusun. Dekat puncak, Raja Seri Pikramawira. Betul-betul bawah baginda, adiknya si bendahara. Diikuti pula dengan jawatan penting lain macam penghulu bendahari, iaitu ketua perbendaharaan. Dan akhir sekali, semua orang besar-besar dan bangsawan lain, semua ikut barisan di bawah hierarki baru ni. Istana yang dibentuk ni pun bukan calang-calang tau. Ia dianggotai oleh para menteri, orang besar-besar, kira macam VVIP lah. Para hulu balang, iaitu panglima perang yang jaga keselamatan, dan juga golongan orang kaya-kaya, iaitu saudagar dan hartawan yang jadi tulang belakang ekonomi. Ini tunjukkan yang rejim baru ni dapat sokongan padu dari semua lapisan atasan masyarakat. Jadi, apa hasil daripada semua strategi politik ni? Berbaloi tak pertaruhan Seri Pikramawira untuk letakkan kepercayaan penuh pada adindanya? Menjadi tak rancangan mereka? Jawapannya sangat jelas dan dipetik terus dari teks sejarah, maka negeri Singapura pun makin besarlah. Maksudnya, kerajaan tu bukan saja selamat dari krisis, malah ia jadi makin maju dan makin besar di bawah pemerintahan mereka berdua.
Dan naskah ni diakhiri dengan satu catatan yang hebat. Ia menyatakan yang kemasyhuran Singapura ni tersebar luas ke serata alam. Ini bukti kukuh yang kestabilan politik hasil kerjasama dua beradik ni telah membawa kemakmuran dan nama baik untuk Singapura di mata dunia. Ini membawa kita kepada satu soalan terakhir untuk difikirkan. Dalam kisah ni, kita nampak strategi letakkan kuasa di tangan keluarga sendiri memang berjaya. Tapi, adakah ia selalunya begitu? Apabila kuasa dikongsi dalam lingkungan keluarga, adakah ia satu formula untuk membina negara yang hebat atau ia sebenarnya jalan menuju kehancuran? Satu persoalan yang relevan dari zaman dulu sampailah ke hari ini.